Boleh satu. Ada perkembangan kes nikah pelajar sekolah di Banting jika ada perkembangan baru ataupun sebagaimana rakan media telah ketahui, suspek telah dituduh, dan selepas suspek dituduh, pihak polis telah membuat beberapa siasatan lagi dan telah berjaya menangkap satu wanita berusia lingkungan 14 tahun yang kita percaya dapat membantu siasatan. Namun setelah ditangkap dan dijalankan siasatan, kita dapati wanita tersebut tidak ada penglibatan secara langsung dengan kes yang sedang disiasat dan kemudian telah dibebaskan. Siasatan untuk mengetahui sekiranya wujud komuniti-komuniti ataupun kumpulan-kumpulan yang menjadi penyebab kepada kenapa suspek bertindak sedemikian rupa. Bukan fasilitator, mungkin rakan-rakan yang berbincang dalam satu grup WhatsApp ataupun yang boleh bertukar-tukar pendapat, cadangan sehingga boleh mendorong suspek untuk bertindak sedemikian rupa. Tidak berlainan. Ya. Tidak boleh saya dedahkan sebab di bawah umur. Daerah yang sama juga. Bukan di Negeri Selangor. Ya. Anda yang cakap bukan saya. Dari segi aspek penyebaran di dalam media sosial, memang pihak PDRM sedang menjalankan siasatan dalaman untuk mengetahui bagaimana nota-nota yang mengandungi senarai individu-individu yang disenaraikan oleh suspek boleh berada di dalam sosial media. Kerana itu adalah merupakan sebahagian daripada exhibit case. Justru apabila berada di dalam sosial media, sudah tentu pihak PDRM akan menjalankan siasatan. Alhamdulillah, mangsa sedang menjalani proses pemulihan yang semakin baik dan telah dibenarkan keluar daripada hospital pada 13 Julai yang lepas, dan kini mangsa sedang menjalani proses pemulihan bersama keluarga di kediamannya.